Mario, kenapa kau datang sini? Dengan pakai kot bagai. Daddy, kenapa Daddy halau Uncle lah? Adis tidur sangat ke Uncle? Salah orang you gadget yang nak connect dengan awak tu. Apa? Betul ke Mario? Mario, maafkan saya. Saya banyak dosa sangat kat awak. Betul tu. Maafkan saya juga, Mario. Sebab saya selalu hina awak, maki awak. Itulah Daddy dengan Mami patutnya kena berterima kasih dengan Uncle Mario. Bukannya halau je kalau Uncle tak ada kat sini nak susah lah kita nanti. Tengok Uncle dah jadi bos. Tak apa, saya tak main hati pun. Saya datang sini pun nak tengok Hani je. Dan kita boleh sign kontrak untuk pasal kita. Saya setuju tanda tangan dengan syarikat awak. Terima kasih, Bos Mario. Terima kasih, bos.